Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada kesempatan ini saya berada di tapak binaan Masjid Qaryah Sungai Jagung, Sungai Petani Kedah. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya ingin mengajak semua para muhibbin, pencinta agama Allah, semua rakyat Malaysia, mari kita menjayakan pembinaan masjid di sini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang bernilai 7 juta. Kita telah dapat menghimpunkan sejak setahun lepas, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 2 juta. Jadi yang berbaki itu saya pohon, marilah kita bersama-sama menghimpun untuk menjayakan pembinaan masjid di Sungai Jagung ini, insya-Allah. Nabi SAW bersabda, "Man bana lillahi masjidan, banallahu baitan fil jannah." Sesiapa yang membina masjid kerana Allah, Allah Subhanahu wa taala akan membina rumahnya di dalam syurga. Dan bersama-sama kita merebut peluang keemasan ini untuk membina rumah dalam syurga dan menjayakan kita di dunia dan juga di akhirat nanti, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.